Selamat kembali ke channel Keang Plan. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Keang Plan. Hari ini saya berada di kebun mini terong asam saya. Seperti biasa, kerja di kebun tidak pernah habis. Jadi untuk video kali ini saya akan tunjukkan beberapa kerja penting untuk penjagaan pokok terong asam. Antaranya memotong rumput di sekeliling pokok, membuang daun bawah yang sudah tua, membaja pokok dan juga meracun serangga yang boleh merosakkan. Pertama kali saya akan potong rumput di sekitar pokok terong asam. Rumput yang tumbuh terlalu dekat dengan pokok boleh mengganggu pertumbuhan kerana ia akan berebut nutrisi dan air dengan akar terong asam. Selain daripada itu, kawasan semak boleh menjadi tempat pembiakan serangga perosak. Jadi sangat penting untuk sentiasa memastikan kawasan keliling pokok bersih dan tidak dipenuhi rumput. Dengan rumput yang dipotong rata, pokok akan lebih banyak ruang bernafas. Cahaya matahari pun boleh masuk dengan lebih baik. Kerja ini nampak mudah tetapi kesan sangat besar kepada kesihatan pokok kita. Seterusnya, kita buang daun-daun bahagian yang sudah tua dan kekuningan. Daun yang sudah tidak aktif mungkin menjadi tempat serangan kulat dan penyakit. Bila kita buang daun di bahagian bawah, angin dapat keluar masuk dengan lebih baik di bahagian pangkal pokok. Ini dapat mengurangkan kelembapan berlebihan yang boleh menyebabkan pokok, akar dan batang. Selain itu, pokok akan lebih tertumpu membekalkan nutrien kepada pucuk dan cabang yang aktif tumbuh. Jadi kerja buang daun ini sebenarnya membantu pokok lebih sihat dan menghasilkan buah yang lebih banyak nanti. Sekarang kita akan membaja. Saya gunakan baja organik tai ayam kerana ia sangat baik untuk pertumbuhan pokok berdaun lebar dan pokok buah seperti terong asam. Baja organik membantu memperbaiki struktur tanah, membekalkan nitrogen yang cukup dan meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka masa panjang. Saya taburkan baja mengelilingi pokok tidak terlalu dekat dengan batang supaya tidak berlaku panas pada akar. Bila hujan turun atau kita siram air, nutrisi dari baja akan menyerap masuk ke dalam tanah dan akar pokok dapat serap dengan lebih baik. Baja yang cukup akan membantu pokok mengeluarkan buah yang besar, banyak dan rasa pun lebih enak nanti. Di sebelah petang pula, saya akan meracun serangga menggunakan racun Dimalation 84. Racun ini berkesan mengawan serangga seperti lalat buah dan kumbang kecil yang selalu mengganggu pokok terong asam. Kita sembur pada bahagian bawah dan atas daun. Tetapi pastikan waktu menyembur bukan ketika panas terik ataupun hari hujan. Gunakan PPE asas seperti sarung tangan dan mask supaya lebih selamat. Kawalan serangga yang konsisten penting untuk menjaga daun tetap sihat dan pokok dapat menghasilkan buah dengan lebih baik. Baiklah, itu saja untuk kerja-kerja penjagaan pokok terong asam hari ini. Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Tinggalkan komen di bawah kalau anda tanam pokok terong asam atau kalau ada tip penjagaan ingin dikongsikan. Jumpa lagi di video seterusnya hanya di Keang Plants.